Assalamualaikum. Apa khabar kamu? Apa dibuat tu pagi-pagi ni? Mohlah kita jogging ke, duduk tepi-tepi sungai ni seronok juga kamu. Daripada duduk dalam gebor je ya. Semalam Hari Ibu, rupanya ada pula sambutan Hari Ibu peringkat kebangsaan di Sabah ya. Dan tak sangka pula lah Bella Astilah ni telah dianugerah ikon ibu muda. Teman memang setuju sangat lah bila ada anugerah apa itu diberikan kepada ibu-ibu muda khususnya. Tambah pula kalau kita tengok macam Bella Astilah ni bukan mudah dia nak membesarkan anak-anaknya dengan cabaran hidup yang macam-macam. Perpisahan, bukan senang kamu ya. Kita nak membesarkan anak, tambah anak pula macam-macam perangai ya. Dalam keadaan hidup seorang apa itu. Walaupun apa itu hidupnya, tapi dia tak ada menyerah kalah. Bahkan dia juga tak adalah nak frust ke, nak negatif kepada jantan-jantan ni, orang lelaki ni. Dia tetap mencari cinta yang sejati. YB Syed Saddiq ni rasanya satu orang yang begitu sesuai dengan Bella Astilah ni. Nampak kebertanggungjawabannya ya. Mereka ni macam tu anak kena ya. Anugerah yang kita dapat ini kita tak sangka-sangka. Rezeki lah ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam juga filem Gayung. Siapa sangka dalam 2 hari tayangan je udah dapat mengutip 1 juta. Hebat tu kamu. Banyaklah orang kata benda-benda yang berlaku kat dunia ni bolehlah kita jadikan sebagai teladan panduan ya untuk hidup kita ni. Dan bila kita tengok kutipan filem Gayung ini, ceritanya hanyalah memaparkan kisah pengasas kepada seni silat tersebut ya, iaitu Allahyarham Datuk Mio Abdul Rahman. Tapi orang suka nak tengok cerita yang apa itu. Sesuai pula kalau kita bawa keluarga tengok bersama-sama ya, kisah-kisah yang macam ni. Tak adalah disogokkan dengan benda tema cerita yang sama aja. Asyik-asyik cerita cinta aja, asyik-asyik cerita orang kaya aja. Sekarang ni drama ni kamu susah benar nak tengok orang kampung orang jantan pakai kain plekat. Susah. Asyik tengok orang jantan pakai mentelon je. Nunjuk orang kaya je. Padahal hakikatnya ada ke kita ni semuanya orang kaya? Usahlah, tunjuklah cerita-cerita yang kisah hidup, cerita yang nunjukkan bagi semangat pada kita nak berjaya dalam hidup. Hidup ni macam-macam. Tapi yang paling pentingnya buat macam Bella Astilah sehingga dianugerahkan ikon ibu muda negara di dalam bersempena dengan sambutan Hari Ibu. Teman bila tengok kisahnya Hari Ibu ni semalam rasa terharu jugalah bila membaca kisah gajah ya di Jeli tu. Nunggu dia dekat situ ibu gajah tu bila anaknya kena langgar ya, mati anaknya. Yang berlakunya pada binatang yang kita rasa gagah perkasa ya, besar gajah. Tapi dalam hatinya macam mana seorang ibu yang kehilangan anak. Rasa nak teroyak teman dia. Bila tengok kisah ini, itulah rupanya pengorbanan seorang ibu ya.